Siapa kat sini yang kahwin tahun 2029 tapi masih tagih tak cukup duit? Save video ni sebab ini plan paling simple untuk capai RM70,000 dalam masa 3 tahun je. Kahwin ni bukan tentang siapa kaya, tapi siapa yang paling bersedia. Kalau betul-betul serius nak bina masa depan bersama, mulakanlah simpanan berdua. 100 gram emas dalam 3 tahun yang bermakna 36 bulan. Caranya mudah. Anda simpan 1.5 gram sebulan. Pasangan anda simpan 1.5 gram sebulan. Konsisten 36 bulan. Hasilnya insyaAllah cukup je 3 tahun. Total sekitar 100 gram emas. Nilai hari ni lebih kurang RM62,000. Emas ni secara purata akan naik sekitar 10% setahun. Maknanya 3 tahun akan datang nilai tu boleh cecah dan lebih RM70,000. 100 gram ni boleh guna untuk mas kahwin, hantaran dan kos kenduri. Lebih tenang tanpa hutang. Kahwin ni dek bukan sekadar majlis sehari, tapi tentang cara kita urus masa depan berdua. Kalau nak mula, boleh gunakan akaun emas Gap Public Gold ni. Mula ikut bajet. Yang penting konsisten. Kalau nak Kak Y guide step by step sampai cukup 100 gram, rujuk video yang telah saya pinkan. Atau klik link di bio. Kita bina sama-sama dari sekarang sampai hari akad nanti. Emas, pasport kekayaan kita semua.